Jom ikut cerita, kali ni kita nak mancing jauh sikit, kita nak naik rakit. Kita nak pergi rumah rakit Wak Sempoh dekat Sungai Pelek, Bagan Lalang kawan-kawan. Ini adalah rumah rakit yang kita akan sewa 1 hari 1 malam. Dekat sini kawan-kawan kita disambut dengan pemandangan yang sangat indah. View dia cantik kawan-kawan, hijau mata memandang. Sampai dekat sini air pun sangat cantik, sesuai untuk kita mancing kawan-kawan. Kita cuba-cuba nak mancing, tapi kawan-kawan dekat sini Cik Ta baru sampai je, Cik Ta dah dapat ikan. Cik Ta rasa tak sampai 3 minit pun kawan-kawan, Cik Ta dah dapat ikan Cik Ta yang pertama. Yang ni Cik Ta dapat ikan gelama. Dekat sini kawan-kawan, masa Cik Ta datang ni air agak cantik. Jadi kita dapatlah orang kata gelama banyak, pesta gelama kawan-kawan. Sebabnya Cik Ta dengan Cik Din pakai umpan udang. Kita guna kaedah Apollo kawan-kawan, pakai perambut. Kalau kawan-kawan pakai udang hidup, ikan tu lebih besar. Tapi yang ni Cik Ta dengan Cik Din kita pakai perambut. Jadi memang ikan gelama yang makan banyak kawan-kawan. Dekat sini kalau kawan-kawan suka ikan gelama memang banyak. Okey, kalau kawan-kawan teringin nak datang dekat sini, yang ni dekat Sungai Pelek Bagan Lalang, rumah rakit Wak Sempoh kawan-kawan. Memang best. Cik Ta sampai sini pukul 1. Malam tu kawan-kawan, Cik Ta memang mancing dan ni adalah hasilnya kawan-kawan. Seronok kan?